Yang suka tidur atas simen ni tiba-tiba teringat, jangan tidur atas simen, sakit badan. Bila kerap tidur atas simen nanti tahu-tahu bongkok. Siapa pernah dengar macam tu? Mak dia kata ke, Tok Wan dia kata ke. Oh tolonglah dengar cakap mereka. Betul, memang boleh menyebabkan sakit badan. Saya fikir simen sejuk, dah tu kerah. Badan kita, otot berlambak weh. Sebelakang pula besar-besar. Yang trapezius muscle, longissimus, spinalis muscle. Banyak otot yang besar. Lepas tu hang tidur pula permukaan kerah. Sejuk pula tu akan menyebabkan dekat belakang otot kita ni banyak salur darah. Ada juga saraf. Salur darah ni kalau duduk tempat-tempat sejuk, blood flow confirm kacau. Kena sejuk menyebabkan salur darah kecut kan, vasoconstriction. Bila blood flow kacau, otot takkan terima darah. So akan menyebabkan apa? Yes, muscle fatigue, muscle tension. Tu yang sakit belakang tu. Tapi kalau yang cakap tidur atas simen bongkok tu, taklah, itu semua mitos. Tapi kenapa kes kak ni yang ada skolosis tidur atas simen dia rasa okey pula? Okey, puan ni ataupun kak ni dia ada masalah skolosis. Skolosis ni apa? Skolosis ni senang cerita, tulang belakang dia herot, sengit. Skolosis ni ada jenis-jenis dia. Ada yang herot yang sikit saja, ada yang teruk. Ada skolosis kawasan sini dekat perut dan ada skolosis kawasan dada. Yang ni paling menderita lah. Sebab apa? Tulang belakang dia sengit ni akan menyebabkan, akan menjejaskan tulang rusuk. Tulang rusuk kita ni belakangnya ada apa? Ya, paru-paru, ada jantung, ada salur darah besar. Kalau dia herot sebelah, maksudnya ada tekanan bahagian paru-paru belah ni. Tak rasa paru-paru sini boleh kembang elok? Memang tak lah. Kena ingat kalau paru-paru kita tak boleh kembang dengan elok akan menyebabkan oksigen masuk ke dalam paru-paru pun akan berkurang, betul? So, bila oksigen berkurang, karbon dioksida akan tinggi dalam darah, betul? Lama-kelamaan, pH darah akan menjadi lebih asid, betul? Dengan oksigen makin rendah, darah menjadi lebih asid akan memberi tekanan lagi pada jantung. Jantung pula kena pump lebih kuat. Akhirnya boleh leads kepada right-sided heart failure. Right-sided heart failure maksudnya jantung belah kanan ventricle kawasan sini tak dapat pump darah dengan elok. Maksudnya sistem satu badan hang kacau, sampai buah pinggang pun boleh jadi terjejas. Hati boleh bengkak, hepatomegali. Faham tak? Tulang belakangnya bengkok tapi satu badan pun jahanam. Lepas tu aku cakap, tulang bengkok, sklerosis jangan buat main-main. Aku baru sembang dari segi kesan pada tulang rusuk tau. Tapi puan ni aku tak tahulah dia skolosis bahagian mana, bahagian dada ke bahagian perut. Kenapa sakit? Of course. Kenapa skolosis banyak yang sakit belakang? Fikir logik sahaja. Bila tulang belakang hang ni bengkok, maksudnya bila hang berdiri, tekanan graviti tu memberi tekanan pada setiap tulang ni tak sama. Kemungkinan bahagian sini lebih tinggi dikomparekan bahagian sini. So maksudnya otot bahagian sini akan lebih stres dibandingkan otot bahagian sini. Aku tak sembang lagi dekat sendi-sendi sini kita panggil facet joint. Ada yang rosak. Bila facet joint tu bila rosak tu yang tulang dia boleh jadi bengkok tu. Detail sikit mungkin korang pening. Sungguhlah kalau tulang bengkok macam ni, tulang belakang kita, dia akan menyebabkan tekanan bahagian sini dengan bahagian sini tak sama. For sure hang akan ada masalah sakit pinggang. Yang tu baru melibatkan otot tau. Tak sembang lagi saraf. So bila kita baring, tekanan pada tulang, tekanan pada otot, pada saraf akan berkurang. Sebab itulah puan ni akan rasa lebih lega bila dia tidur. Semua ni disebabkan oleh graviti sahaja. Skolosis memang tak main. Memang sakit gila. Boleh menyebabkan sciatica lah. Boleh menyebabkan tak sembang lagi masalah saraf. Tengok kot saraf-saraf penting kat belakang kita ni. Saraf tunjang, lepas tu nerve root. Kalau badan sengit sebelah, dia akan memberi compression pada bahagian tertentu. Meningkatkan risiko weakness, paralyze. Banyak sebenarnya complication. So kalau korang dilahirkan posture normal, tulang belakang cantik, tolong bersyukur boleh? Doakan semoga puan ni dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin.